Okay guys, sekarang pukul 6:30 lebih. Ini muka-muka yang awal sampai. Macam sekolah. Ya, sekolah. Nak pergi lawatan ke? Selamat morning. Lawatan lah. Selamat morning. Bagus. Adik mana adik? Adik, tak ada. Ya, anak event. Giri kok. Di sana dulu. Tak, diorang ada kat. Ibu ni saya pergi record lah. Saya suruh Harik record kat van. Saya lagi suruh Harik record kat van. Oh, dia Brownie dan Ama. Sampai guys. Sampai sini. Okay dah guys. Let's go. Oh my god. Roti. Nanti ya. Ya. Assalamualaikum. Aku yang bukan media dah cakap dah. Okey je. Anjir, cak ada tu ada steering. Mestilah. Benda ni function tak? Function tu. Dia memang stabilize lah. Ya. Macam gimbal ke lah. RM1 nak beli. Beli lah, murah je. Kau bagi link affiliate kau. Ipan, anak siapa ni? Tolong. Dia belum buat kerja dah KO. Tak, muka dia macam bapak-bapak tau. Mesej. Dah macam ni jogging tau. Oi, aku tampol ah. Okay, kita anggarin. 3, 4. Pergi jengkit lah macam guys. Sama asal. Dia tunggu 2 tingkat. Lepas tu boleh kena Sabar lagi sikit lagi. Nak juga. Dua orang. Okey lah, boleh lah. Okey, jalan. Bismillah. Orang dah sedih. Video. Malu. Okay, start. Mati dah tidur lagi. Tidur serius lah. Tak tidur lagi. Siapa suruh tak tidur? Semangat gila. Weh, Semalam nak tidur. Takut tu. Semangat. nervous. Kenapa ni? Ini anak siapa pula ni? Anak jiran. Baju kau macam besar. Saya siapa? Susun. Ni, kau macam ni. Mula-mula kau rakam muka kau.
Dede. Ke aku. Kalau kau tak nak aku. Kat sini tengah today. Eh. Okay. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ready? Freestyle. Bisa. Okey, tunjuk Bina. 1, 2, 3. Okey, tunjuk. Tunjuk Wali. Tunjuk Wali. Mana Wali? Mari. Ni macam ni. Oi. Okay. Nanti Wali cakap dekat masyarakat. Semua cakap relax lah. Ya jadi. Okey. Gaya boleh gaya. Tarik. Relax macam ni tau. Apa itu? Kepit. Takut. Aku macam ni je. Cara lah. Okey. Kehadiran belanja daripada KPN mengadakan program Khidmat masyarakat. masyarakat di surau ini. Harap Yang ada. Itu format ini buat ni. Kamu kelapa. Baca nasi ke? Ini lalu. Kena minta tu. Korang tanya kan. Tak, saya kau dekat bawah. Tengok handphone aku jatuh dekat bawah. Astagfirullah. Bawah Nelly. Pelam. You know, pelam. Apa mangga? Pelam dah mangga. Yang ada buat. Ni dia buat. Hari ni saya makan nasi lemak. So kita dah lepas makan. Guys. Memang ngantuk ya. Belum. Hi to my vlog. Hi. Ambil tiket tu kan. Ada. Jangan kata 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ketua apa ketua? So kita hari ni kita akan dibagi kepada grup B. So grup B akan pergi membersihkan kawasan sekitar komuniti. Let's go. Okay, let's go. Cuci shilling guys. Cuci shilling baru vacuum. Tarik cadar, tarik apa? Tarik papan, sorong papan. Kenapa boy? Korang kita ni. Daripada lama
Kita orang tengah memasak. Ha? Nanti boleh tengok before and after Okay. Dah. Kalau korang nak zaman kecil ke zaman Jurassic World, Ni apa ni? Ni apa ni? spesies lama yang susah lah ditemui. Dah jadi forensik. Dah itu je. Okey. Gosok lagi, gosok lagi. Oh. Siapa ajak? Sorry. Vacuum ah. Sabar, kecil. Kecil guys. Boleh nampak guys. Okay. Apa tadi? Kejap, aku tengah record Amar ni. Mana buat-buat function. Bila kau AJK Media tapi nak buat-buat function. Nak buat-buat function, nak buat kerja lain. Ni pula. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ustaz Arik. Baru pukul 9 siap. Okey dah. Dah. Jadi buat apa ni? Rakam gambar. Ha? Rakam gambar. Video. Oh, video. Tanya apa? Buat tengah buat apa? Jawab soalan betul ni, jangan salah. Betul lah. Dik, tengah buat apa Dik? Sekarang saya tengah cuci lantai sebab terlalu berlumut. Oi. Okey, jangan. Oh. Oi, Imam Faisal juga. Apa ni? Cuci rak. Oh, Ra. Oh ni, okey, mantap. Teruskan. Okey. Semoga berjaya. Ni sedikit nasihat untuk Live ke? sedikit nasihat. Nasihat Cara merendahkan kesombongan itu adalah membersihkan sesuatu yang boleh jap lagi sekali. Okey. Cara merendahkan kesombongan itu adalah meletakkan diri kita pada tempat yang paling hina. Contohnya mencuci tandas, contohnya mencuci kotoran-kotoran yang ada. Okay, mantap. Mantap ni. Dah. Daus tengah buat apa ni? Tengah kemas store. Oh, teman. Okey. Teruskan. Ni orang paling function. Orang paling function dari minggu 1 ya. Afi aku pakai spek. Spek kau kat Zami dah dipakai ni. Aku nampak kau pakai spek. Ya okey. Tak, letak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bersih. Sekarang dah pukul. Kan pukul berapa guys? 6. 9, almost 9.30 guys. 9.30. Diorang sedih berkemas. Tapi lambat lagi tu nak tengah hari. Ngantuk tu. Oh dah dapat dah cakap dah. Dia dah dapat tapi dia minta. Oh. Wow. Kita nak mengecat pagar. Let's go. Alhamdulillah. Siapa nak tolong saya
hari ni cuci tu. Lepas tu si Harik kata aku buat kerja separuh jalan. Harik. Tadi dia orang yang panggil aku cuci depan ni. Daddy, tolong cuci kejap depan ni. Tapi betul lah. Tadi kami kat belakang sampah buat kincang mania. Mana video ni? Kau buat apa ni? Kami bekas sampah belakang. Kincang mania. Ada buat konten? Ha? Ada buat konten tak? Ada. Okay, mantap. You tengok. Weh, buka. Weh, zombie. Dia nak zombie. Ni zombie lah tingkap. Wow. Dah. Okay, kita nak mengecat. Cat. Tak, aku charge phone jap. Tadi aku realize balik. Tadi lagi kat akaun mana? Akaun aku. Akaun kau. Macam adik-beradik Adik-beradik ke? Dua tiga kita ni. Oh, main air. Oh, main sabun. Habis sabun Nelly. Adik kau ke? Anak buah kau ke? Say hi. Ayo dia panggil mak dia. Say hi. Hi. Bye. Bye-bye. Bye. Ayo ini panggil mak dia. Habis pokok tu. Pokok bunga. Ada kayu panjang tak? Kayu. Pokok bunga. Siap Aziz. Ni video. Video. Dia mesti suka tolong mak kan kat rumah. Aku suami Misali. Wow. Nangis. Oh, arwah dulu muncul orang. Ni. Bertemu. Main lah. Dia nak menyelamatkan baju relax dia. Kotor dah baju aku. Baju kesayangan dia. Weh, Faris macam tak function ya? Dia function dah. Oh ya, buat. Okey. Buat tadi. Yang mana? Dah. Terlantar. Apa dah tadi jadi. Depan lah dulu. Depan dia. Apa ni? Olimpik. Wow. Finally dia buat kerja guys. Pajar aku buat kerja tau ni. Asal dia dekat kan? Okey. Function ada lah. Tak apa, boleh.
2 orang boleh. Oh, bos, steady bos. Steady. Pancen. Pancen. Dengan kata aku baru buat kerja weh. Pilih tentu Lina. Aduh. Oh no. Bukan itulah. Itu macam mana weh? Tutor dong. Semua nak main sabun pula. Mana Lina? Sabun tu tak boleh rumput. Mana rumput? Rumput mana? Wow. Ai. Habis semua. Kena macam ni. Ai. Maaf. Tak apa, lalu je. Lalu boleh kan? Lalu je. Tak boleh. Ya, aku tengah menonggeng aku kau. Ni konten apa? Okay. Ada video. Dia main. Kenapa? Ayam. Nak salam aku lagi? Tapi kau saling lah. Panas. Setitik keringat Wali. Apa tu Wali? Mana kau? Apa tu? Weh, semat tu. Pancen donan. Apa dia mesti kelak Weh, kenyang weh. Kenyang weh. Kenyang. Nak tidur. Kan nak tidur kan? Hadina Hadina. Waduh. Takziah dia. Takziah. Okay. Ni arahan kau aku tak terjebak. Yo, biasa dia tidur macam tu Dia ada di sini. Okay, untuk soalan pertama, apa yang anda faham tentang komuniti? يا حي على الفلاح قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ayo Ipan. Ayo jom. Cik rumah orang. Seko nak bagi kutis. Oh, boleh ke bagi je? Ni macam boleh je. Aku rasa dia tak dapat banyak ni. Boleh. Boleh lah. Sama Tebal muka. Pelan nasib kita ni. ni. Kalau tahu nak siang teks, kenapa macam ni pula? Aku berhentikan je nanti tu kan. Bang. Berhenti jap. Nanti. Bang. Jangan dia berhenti. Cik. Malu lah. Panas. Pergi. Oh, depan. Pergi. Kayo. Kita terima Tak payah kasih. tanya Kayo. Kita yang terima kasih. Ya, itulah pasal. Terima kasih sebab apa? Sebab Dia ambil- diambil. Ya, betul. Kalau dia tak ambil, subhanallah. Cuma alah akak tu nak balik ni. Tahan. Benar kan? Aku duduk kat situ kan. Jom. Mana ni budak ni? Nak bagi sikit sebab kita orang ada buat gotong royong dekat surau ni. Ya, malu lah. Aceh. Peace. Okay, terima kasih. Dek, Kita tengah nak bagi goodies. Tak ada orang nak lalu. Dah bagi free pun tak nak. Ya Allah. Hai. Dia tak tahu kan ada kopok budak berangkak ni. mereka dah RM2. Alah dia pandang dia. Aku pun pandang lah balik dia. Eye contact je. Eye contact dia. Tengoklah. Goodies. Goodies gede. Goodies gede. Goodies to relax. Goodies to relax. Official. Ada PC tak? Ada. Ada si. Alamak tu. Saya nak tengok ni. Side eye. Criminal offensive side eye. Panas. Tu dia tunjuk pergi. Alah, mak dia berhenti bagilah. Mak dia macam apa benda kan tak payah. Malah aku nak pusing macam tu. Mak dia tak tahu apa lah. Sama. Okay. Ye, dah habis. Satu lagi. Lah. Satu lagi. Ada orang. Memang dia berhenti. Pakcik, kita ada buat gotong royong kat surau ni. Ya. Nak bagi. Tujuannya. Terima kasih. Ipan. Ni dah habis. 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 Finally habis. Zero. Habis. Ish, Anton. Plastik. Boleh. Roti. 30 tu tak? Tahu balik boleh makan. Bukan kau bagilah. Seorang satu. Siapa nak makan? Kita lah makan. Kita siapa? Kau siapa? Tepi lah sikit. Macam Janganlah bang hadapan duit. Gelak-gelak dia macam tu pula. Nak balik. nak bagi. Lah ingatkan nak ingat ni. Diana. Say hi. Apa bateri aku?
Alright, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bertutup. Jadinya saya di sini menjadi wakil kepada pihak PPTM. Kelas kami daripada pihak syarikat dan masyarakat. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada pihak kerana sudi bekerjasama, sudi memberikan kami kesempatan untuk menjalankan khidmat masyarakat di surau ini. Jadi saya ingin menjemput Cik Wahid dan kawan cikgu untuk datang depan kita nak bagi sedikit sudah hati lah sebagai kenang-kenangan. Boleh? Nak minta ke depan nak ambil gambar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Engkau melihat apa yang kami lakukan hari ini. Ya Allah, terimalah amal ibadat kami, terimalah amal kebajikan kami yang sedikit yang kami lakukan hari ini. Ya Allah, jadikanlah ikatan kami dengan rumah-rumah-Mu ini adalah ikatan yang kekal abadi. Ya Allah, jadikanlah ikatan silaturahim kami dengan para jemaah di sini, dengan orang-orang yang di sini, sehinggalah kami bertemu pada hari kiamat. Ya Allah, Ya Allah, terimalah amal ibadat kami. Tak ada dah. Habis cucu lah. Cucu lah. Terima kasih semua ya. Yang ada ni maaf pada baju kadang-kadang kita tahu. Kalau manusia, kita jumpa lagi insya-Allah. Kalau petang-petang dah sedar datang terus kita minum sana. Sana ada minum rebus yang paling best dah. Pada kat ada baik. Relax dulu. Santai. Buat video. Orang dah habis. Lepas tu macam nak balik situ. Nak mandi guys. Panas. Lambat lagi balik pukul 6 balik. Panas weh, panas. Lagi 4 jam. Apa tu? Oh. Video depan. Bye guys, aku seorang. Oh, mana saya aku? Asal pula? Tak buat kat sana diorang kata. Lupa lah. Tak, diorang suruh buat kat sana sebab panas katanya. Sampai dah. Daripada ada baik. Dauda. Baik Faris selain aku. Baik aku. Kau situ. Sini. Aku tak nampak. Cakap rumah terus. Ada orang rupanya. Bye-bye. Saya tak nampak iPad. Dah pergi dah? Alah, dah habis KM. Alah, dah habis KM. Kita orang on the way nak ke KPTM balik sebab ada penutup. Ngantuk ya, serius. Mata aku dah lagu pun.
ada KPTM. Bangun. Mana? Ambil jap. Saya batik. Kita kat KPTM. Rating. GPTM. Apa siapa tadi kata nak tengok wayang? Aku tak ada tengok kan. Mana ada. Hai semua orang. Didi it. After KL. Boleh tak bagi aku makan nasi kita? Azim buat apa? Yo. Nak belanja aiskrim. Aku coklat. Ni. Dekat. Ambil semua lah. Makanan. Janan. Ni siapa ya? Mel apa? Tak hafal tak sepuluh. Tiga. Tak busuk ke mana? Ini kita busuk. Terima kasih sebab bagi kau Mana? Terima kasih banyak-banyak. Menu macam mana? Dah kejap. Banner macam mana? Banner esok minggu depan lah pulang. Banyak-banyak Saya tak suka banyak tau. Lah. Nah. Panggil diorang. Bye guys. Bye. Bye. Ni sibuk. Bye. Bye-bye Cirle. Bye Cerile. Bye. Jangan masuk campur Bye. Bye Nan. Terima kasih belanja aiskrim Nan. Terima kasih. Bye ni. Terima kasih Ana. Bye semua bye. Dadah. Bye. Sarangnya. Penat ah. Nina! Madam! Ayo Madam buat kalau saya nangis. Nina. Kau nangis kenapa? Madam melarikan diri. Ayo. Madam. Okay, the end of my vlog for Hima Masyarakat. Saya bagi nangis. Terima kasih guys. Okay, see you in another life way.
Sedih pula aku balik sorang-sorang.